Nabi Lot meninggalkan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam ke satu tempat yang jauh kerana melaksanakan perintahnya. Lot tinggal di kota Sodom yang memiliki penduduk paling jahat dan paling kafir. Mereka melakukan pelbagai kerosakan dan kemungkaran. Tidak ada sikap saling mengingatkan bagi orang yang melakukan kemungkaran di antara mereka. Kemungkaran yang mereka lakukan adalah mendatangi sesama lelaki seperti seseorang mendatangi isteri, liwat atau homoseksual, dan meninggalkan para wanita. Nabi Lot alaihissalam menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tiada sekutu baginya, juga melarang mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji, homoseksual, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah tentang diri mereka. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mahu menerima dakwah tersebut, dan enggan untuk beriman kepadanya. Bahkan mereka tidak mahu berhenti dari perbuatan yang terlarang tersebut. Mereka tidak mahu berhenti dari penyimpangan dan kesesatan mereka, malah mereka hendak mengusir baginda. Usirlah Lot dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersesuci.